Okey, cuba tengok dalam dompet atau beg tangan anda sekarang. Nampak tak kad biru tu? Yelah, MyCard. Benda ni kita bawa ke mana-mana, setiap hari. Tapi, pernah tak kita berhenti sejenak dan betul-betul fikir apa sebenarnya rahsia yang ada dalam sekeping plastik ni? Betul! Kad pengenalan kita. Nampak macam biasa je kan? Tapi jangan tak tahu, ia simpan lebih banyak rahsia daripada yang kita sangka. Jadi, jom kita bedah siasat dan bongkar satu persatu apa yang tersembunyi dalam chip kecil tu. Baiklah, sebelum kita tengok MyCard yang canggih ni, jom kita patah balik ke masa lalu sekejap. Macam mana rupa kad pengenalan kita dulu-dulu? Percayalah, perjalanannya memang menarik. Semuanya bermula kalau nak tahu sejak tahun 1948 lagi. Masa itulah sistem kad pengenalan wajib yang pertama diperkenalkan. Lepas tu pada tahun 1990 kita dapat kad yang lebih berkualiti, lebih bagus. Tapi lompatan teknologi yang sebenar-benar game changer, yang tu berlaku pada awal abad ke-21. Tahun 2001, tolong ingat tahun ni. Sebab apa? Sebab inilah tahun yang Malaysia bukan calang-calang menjadi negara pertama di dunia yang keluarkan kad pengenalan dengan gambar dan cap jari biometrik dalam satu chip. Ya, kita yang mulakan dulu. Kita jadi perintis global dalam teknologi ni. Hebat kan? Nama dia pun dah cukup bijak kan? MyCard. My tu boleh jadi untuk Malaysia. Atau dalam bahasa Inggeris, My yang bermaksud saya. Memang kena sangat sebab ia menekankan identiti pribadi kita. Dan dari awal lagi ia direka bukan setakat untuk kenalkan diri, tapi sebagai satu kad pelbagai guna yang sangat berkuasa. Okey, sekarang kita masuk bab yang paling best. Jom kita pecahkan kod rahsia yang kita semua bawa ni. 12 digit nombor tu, semua orang ada. Tapi berapa ramai je yang betul-betul faham apa maksud setiap nombor tu? Jom kita bongkar sama-sama. Format dia sentiasa sama. 6 nombor pertama, lepas tu 2 nombor dan diakhiri dengan 4 nombor terakhir. Nampak macam nombor rawak je kan? Tapi sebenarnya setiap blok nombor ni ada cerita dia tersendiri, cerita tentang anda. 6 digit yang mula-mula tu, TTBBH, yang tu senang. Tarikh lahir kita, semua orang tahu. 4 digit yang kat belakang sekali pula, tu nombor siri unik yang sistem JPN bagi. Tapi, bahagian yang kat tengah-tengah tu, 2 digit tu, itulah yang simpan rahsia paling menarik sekali. Jadi, apa cerita dengan 2 digit kat tengah-tengah tu? Kod PB atau Place of Birth, tempat lahir. Bunyi macam biasa je kan? Tapi tunggu slide seterusnya, ia akan dedahkan sesuatu yang mungkin akan buat anda terkejut. Sebab, ia bukan sekadar cerita pasal negeri mana anda lahir. Tengok ni. Kod 01 untuk Johor, 14 untuk Kuala Lumpur. Okey, yang ni kita dah biasa nampak. Tapi cuba tengok kod 66 untuk mereka yang lahir di Singapura. Atau lagi menarik, kod 87 untuk warga negara Malaysia yang lahir kat Great Britain atau Ireland. Ya betul, kad pengenalan anda tu sebenarnya boleh cerita sejarah antara bangsa keluarga anda. Hanya dari 2 nombor kecil tu. Tapi MyCard ni bukan setakat nak buktikan siapa kita. Dari mula-mula lagi, idea besarnya adalah untuk cipta satu kad super yang boleh buat macam-macam benda, semuanya dalam satu chip. Bayangkan, selain jadi kad pengenalan, ia juga boleh jadi lesen memandu anda, kad ATM, kad Touch 'n Go untuk bayar tol dan naik pengangkutan awam. Malah, ia juga boleh jadi dokumen perjalanan kalau kita nak ke Sabah dan Sarawak. Inilah gambaran sebenar visi asal kad ni. Satu kad untuk semua. Satu-satunya kad yang anda perlukan dalam dompet. Baiklah, ramai antara kita fikir kad pengenalan kat Malaysia ni ada satu jenis je lah kan, yang biru tu. Sinilah plot twist dia. Sebenarnya, MyCard kita ni ada satu keluarga tau, dengan warna dan fungsi yang lain-lain. Dan saya jamin, ramai yang tak tahu pasal ni. Okey, kita mula dengan yang paling kita kenal, MyCard warna biru untuk kita warga negara dan MyPR, kad warna merah atau yang orang selalu panggil IC merah. Yang ni khas untuk mereka yang berstatus pemastautin tetap. Okey, yang ni memang kejutan besar. MyCard warna pink untuk budak-budak bawah 12 tahun, yang tu kita semua tahu. Tapi pernah tak anda dengar pasal MyPoka? Kad warna coklat ni dikeluarkan khas kepada individu yang diletakkan di bawah Akta Pencegahan Jenayah. Ni dia. Inilah satu dimensi lain sistem kad pengenalan kita yang jarang-jarang sangat orang tahu. Satu sisi yang berkait rapat dengan penguatkuasaan undang-undang. Dan untuk melengkapkan keluarga ni, kita ada My Tentera. Kad warna perak yang direka khas untuk anggota Angkatan Tentera Malaysia. Ia gabungkan identiti awam dan tentera mereka, semuanya dalam satu kad. Jadi, kita dah tengok evolusi dia, kita dah pecahkan kod nombor rahsia dia dan kita dah kenal ahli keluarga dia yang lain. Semua ni membawa kita kepada satu soalan yang sangat besar. Apa sebenarnya implikasi bila kita ada satu kad yang begitu berkuasa dalam tangan kita?
kad yang berkuasa datang dengan tanggungjawab yang besar dan undang-undang pasal benda ni memang tegas. Dengar sikit petikan peraturan ni. Ia tunjukkan betapa seriusnya peranan kad ni dalam hidup kita. Ia bukan pilihan, tapi satu kewajiban. Dan kalau tak ikut, akibatnya pun serius. Cuba fikirkan, MyCard ni, ia letakkan hampir seluruh identiti rasmi kita dalam sekeping plastik kecil. Memang satu kemudahan yang luar biasa, tak boleh dinafikan. Tapi pada masa yang sama, tak ke ia buat kita risau sikit pasal privasi dan keselamatan data? Jadi, kat mana kita nak letak garisan antara kecekapan sebuah kerajaan dengan hak pribadi kita sebagai individu? Apa pula pendapat anda?